Teruskan perlawanan seterusnya. Sebentar saja lagi. Kita sambung lagi dengan aksi perlawanan pada pagi ini. Perlawanan yang menemukan di antara MCKK menentang Smash. Kini pasukan Smash lebih cepat menunjukkan reaksi di dalam perlawanan ini apabila mereka memberikan serangan bertubi-tubi. Larian-larian yang pantas dan juga agresif daripada mereka. Bola masih lagi milik penguasaan pasukan Smash. Baru saja dilebarkan. Hati untuk pasukan Smash. Atas saja bola dimainkan, mencari winger pasukan mereka. Ini turnover untuk pasukan MCKK apabila berlaku sedikit bridging di dalam raking tersebut. Ini bola di tangan pasukan MCKK. Bola saja dimainkan oleh semua pasukan. Kini mereka membuka permainan buat backline mereka. Offload, baik sekali offload yang dilakukan itu. Ada extra kini di ujung padang. Lepas larian yang ditunjukkan. Laju sekali larian yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 21 itu bagi membuka account try yang pertama. Tambahan 5 mata untuk pasukan MCKK. Dan tambahan 2 mata itu juga mudah untuk disempurnakan, menjadikan keputusan semasa MCKK 7, Smash 0. Teruskan aksi perlawanan. Start kick daripada pasukan MCKK. Tidak berjaya ditangkap kemas. Dan kini kembali untuk penguasaan pasukan MCKK. Ram yang betul-betul menghampiri di dalam kawasan 32 meter pasukan Smash. Bola dilebarkan untuk winger pasukannya. Satu larian, pantas saja larian yang dilakukan. Lepas. Mudah saja pemain berjersey nombor 15 itu melakukan try di bawah pos, ataupun sebenarnya menghampiri bawah pos untuk tambahan lagi 5 mata buat pasukan MCKK. Tidak berjaya conversion tersebut disempurnakan. Kini
SKK menambahkan lagi ataupun menjarakkan lagi jurang mata di antara kedua-dua pasukan. SKK 12, Smash 0. Sekali tackle daripada pemain pasukan SKK itu, tapi pemain pasukan Smash pantas saja untuk melakukan forward. Dan kini stepping kembali ke advantage di dalam ranking sebentar tadi. Mudah saja daripada pasukan MSKK apabila penalti yang diberikan itu terus saja melarikan diri daripada pemain pihak lawan untuk tambahan 5 mata buat MSKK. Conversion tidak sampai. Itu meletakkan pasukan MSKK dengan kelebihan 17 mata. Smash 0. Kini pasukan Smash telah pun memasuki ke dalam half pasukan SKK. Ada tiupan whistle daripada pengadil. Silapan ataupun kesalahan sini off di dalam ranking sebentar tadi. Baik sekali stepping daripada pemain jersey nombor 14 itu. Tapi offload yang cuba dilakukan itu tidak dibenarkan oleh pengadil. Masih lagi ada advantage untuk pasukan Smash. Kini dan sekujur padang larian yang dilakukan itu masih lagi di dalam kawasan permainan. Ada celerak daripada pasukan MSKK. Whistle ditiupkan kerana pegangan bola daripada pemain Smash itu sedikit lemah yang mengakibatkan pemain itu knock on. Dan kini kembali untuk scrum buat pasukan MSKK. Ini larian daripada winger pasukan MSKK lepas menewaskan seorang pemain. Masih lagi melakukan larian dan berjaya untuk melakukan tambahan 5 mata buat pasukannya. Kini conversion yang akan diambil oleh pihak pasukan untuk menjarakkan lagi jurang mata buat di antara kedua-dua pasukan. Tak berjaya conversion itu disempurnakan dan itu menamatkan aksi perlawanan separuh masa yang pertama dengan keputusan semasa MSKK 22 Smash 0.
Pengumuman kepada mana-mana pasukan yang berkeinginan membeli ais boleh ambil dan bayar di gerai air balang di belakang food truck bersebelahan dengan library. Ulang pengumuman kepada mana-mana pasukan yang berkeinginan untuk membeli ais boleh ambil dan bayar di gerai air balang di belakang food truck bersebelahan library. Terima kasih. Mohon bersedia untuk perlawanan ke-12 di padang A. Pasukan Sakura bertemu Sahut. Jadi kita teruskan dengan aksi perlawanan separuh masa yang kedua. Di padang C, pasukan Saikutra Dan restart kick daripada pasukan Smash sebentar tadi. Kini pasukan MSKK sedang melakukan serangan. Ada advantage daripada pengadil perlawanan untuk pasukan MSKK. Terus saja ditenang bola itu. Kini penalti scrum untuk pasukan Smash setelah berlaku sedikit handling error daripada pasukan MSKK. Bola terus saja ditebarkan untuk backline pasukan Sabah. Terus saja ditolak keluar. Dan kini ada quick play dibenarkan oleh pengadil. Sekali stepping yang ditunjukkan itu, tiada siapa di tengah padang. Lurus saja larian yang dilakukan bagi mencari try di bawah pos. Masih lagi belum ada grounding dan grounding dilakukan bagi tambahan 5 mata untuk pasukan MSKK. Tambahan 2 mata itu juga berjaya meletakkan pasukan MSKK di hadapan, semakin jauh meninggalkan pasukan Smash. MSKK 29, Smash 0. Start kick daripada pasukan MSKK. Terus saja tangkap oleh pemain pasukan Smash. Baik sekali tackle yang ditunjukkan itu. Sekali lagi quick throw daripada pasukan MSKK, tetapi kali ini tidak dibenarkan. Saya kira it maybe take a too long time ataupun mengambil masa yang sikit lama